Al-Quran ini adalah sumber pahala yang cukup besar yang Allah bagi kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran ni dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata siapa baca satu huruf saja daripada Quran, dia dapat satu hasanah. Dia dapat satu kebaikan. Yang kata satu kebaikan tu sama dengan 10 pahala. Nabi kata aku bukan kata alif lam mim itu satu huruf. No, Nabi kata. Tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Maknanya satu orang yang baca Quran, dia baca alif lam mim, 30 pahala dapat. Ya Allah, tuan-tuan, tu dia Tuhan bagi hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak baca Quran rugi besar. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mahir tu bahasa Arab, orang yang expert baca Quran, hari akhirat esok dia duduk sama dengan malaikat Allah yang mulia-mulia. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ni kita punya imam-imam kita masjid ni hufaz Al-Quran. Imam-imam yang hafaz Al-Quran ni, Masya Allah, tuan-tuan. Buat baik dengan mereka. Mana nak tahu esok satu nama kita dia panggil, syafaat dia bagi kat kita. Mereka ni bersama dengan malaikat yang mulia-mulia di hari akhirat esok. Dan orang yang baca Quran, wayatatak-tak ni apa? Terketak-ketak ke apa? Dia bunyi pun satu macam. Wayatatak-tak. Maksud dia apa? Tergagak-gagak. Orang yang baca Quran, tapi dia baca tu tergagak-gagak. Duk tersangkut-sangkut. Nabi kata lahu ajran. 2 pahala Tuhan bagi kat dia. Ni kira kok mana ni? Ulama hadis kata maksud dia apa? 1, pahala baca. Tu tentu dapat. Yang kedua, pahala kesungguhan dia nak baca. Dia baca dia tersangkut-sangkut. Kalau dia fed up, dia give up pun boleh. Tapi dia tidak pilih untuk give up. Dia pilih untuk nak baca juga. Kesungguhan itu. Satu lagi pahala ekstra Tuhan bagi. Masya Allah, tuan-tuan. Yang kata istimewa Quran ni.